Rajif, adjust kamera bagi tegak sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama kalinya saya nak memperkenalkan diri kami. Saya Muhammad Zafuri bin Abdul Hafiz ataupun lebih mesra disapa Mak Jeb. Yang ini nama saya, ini nombor telefon saya. Yang baju sama dengan saya ni namanya Francis. Yang belakang tu Ustaz Akmal, Muhammad Akmal. Tadi ada seorang lagi, dia terpaksa balik, ada emergency, Cik Razak nama dia. Okey. Kami berempat ni seperti mana yang disebutkan oleh Tuan Aziz tadi, merupakan alpha Grab driver di negeri Melaka ni. Sebagai alpha, kami diberi peranan, dilantik oleh Grab untuk rekrut driver-driver baru. Rekrut ni maksudnya memastikan proses pendaftaran yang baik, yang betul, mengelolakan kelas-kelas macam ni lah. Kita panggil mengajar dan juga mendidik driver-driver tu buat apa yang kena buat dan mengelakkan apa yang tak boleh buat. So hari ni Alhamdulillah kita dipanggil oleh Tok Sprint untuk memperkenalkan anda mengenai Grab dan juga memberitahu kepada anda macam mana nak register Grab, dan yang paling penting bila dah register apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Okey? Sebab menurut Tok Sprint, kalau kita baca buku yang standard ni, buku ni sama macam yang saya baca dulu waktu saya ambil lesson PSB lebih kurang 7 tahun lepas. Tak ada perubahan. Sebab tu dia panggil kami selaku orang yang memang buat Grab. Kami berempat ni memang buat Grab tau, memang hari-hari. Bahkan tadi ada siapa naik dengan dia datang sini. Siapa naik dengan dia datang sini? Bukan. Oh, dia belajar sana. Bukan kelas PSB lah. Dia dapat job datang ke sini. Memang fresh. Pengalaman kami memang orang cakap hands on, memang real life. Kita bukan teori. Kita adalah teori dan praktikal, dan kami selaku alpha diberi akses direct dengan admin ataupun pasukan pentadbiran Grab untuk apa-apa saja maklumat terbaru. So itulah kelebihan kalau berdaftar Grab dengan kami. Kalau anda nak daftar direct boleh, tak ada masalah, tapi kalau apa-apa kena belajar sendirilah. Grab ada bagilah video dia lah, apalah. Tapi kalau dengan kami akan masukkan dalam grup, kami akan beritahu lah. Kalau ada event pun kami akan jemput. Okey. So pada hari ni kami diberi masa sehingga 11.30. So saya akan bahagi dua kita punya kelas kita ni. Separuh masa pertama saya bagi kat Cik Francis, dia akan terangkan mengenai apakah itu Grab. Sebab ramai orang confuse, orang ingat Grab ni badan kerajaan ataupun NGO, charity, badan kebajikan, bukan. Okey, nanti dia akan terangkan. Lepas tu dia akan bagi tahu step-step ataupun dokumen-dokumen apa yang diperlukan untuk mendaftar. Ada siapa nampak kertas A3 atas meja tadi yang kita ada bagi tu? Ada edarkan? Belum? Tak ada lagi? Nanti kita akan edarkan list tu. Dia ada flowchart je lah macam mana nak daftar semua, dan Encik Francis akan huraikan dengan lebih lanjut. Lepas tu kita berehat sebentar. Lepas rehat saya akan masuk bab-bab teknikal. Hari ni kita ada bawa skrin untuk tunjuk macam mana ni app Grab ni kan, macam mana dia berfungsi. Sebab kalau tunjuk pakai handphone kecil sangat, kita bawa TV bagi besar sikit. Okey? So dengan segala hormatnya saya menjemput Encik Francis untuk sambung kelas kita. Okey. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat sikit. Ciao an chou san maneken. Ada India sini? Ada? Aneh? Tani ya. Okey, saya tahu ini 2-3 perkataan lah, kawan-kawan India aja. Kita masyarakat berbilang kaum, belajar satu bahasa adalah satu kelebihan untuk diri kita sendiri. Okey. Saya Francis, Alpha Grab Melaka, RLC Grab Melaka. RLC adalah kita ada buat event, kita ada buat acara, kadang-kadang kita bagi petrol free. Tak banyak lah, RM10 satu kereta lah. Okey, kita start lah. Siapa sini yang sudah pernah buat Uber, buat GrabFood, GrabCar? Ambil tangan.
2 je. 3. Okey. You bertiga ni, mana satu alpha yang you sudah pilih, dia punya proses ada sikit lain. Okey, sistem pun sikit lain sebab you sudah ada pengalaman sikit. Dia punya test ada sikit ujian lah, 10 soalan je, kacang saja lah. Untuk saya kacang lah, untuk you orang yang tak pernah buat. Okey, tapi tak apa, kita start lah. Pertama sekali kita punya mindset lah ASK. Ini mindset kena betul. Apa itu Grab? Siapa Grab? Kenapa Grab? Siapa boleh jawab apa itu Grab? Ambil tangan. Okey. Kita sekarang mindset kena tukar. Sekarang kita, saya rasa kebanyakan mungkin ada yang sudah pencen, ada yang tak ada kerja, ada yang sedang bekerja untuk orang lain, betul? Okey. Bila kita sekarang di comfort zone lah. Comfort zone, kita bekerja dengan orang, cukup masa akhir bulan otak kita fikir apa? Gaji. Okey. Grab tak ada ni macam Jadi kita nak dari sini comfort zone, dari zone keselesaan kita nak lompat ke zone perniagaan. Ini satu lompatan yang jauh, yang tinggi tau. Jadi ini mindset saya nak tukar. Grab adalah satu perniagaan. Kita driver adalah peniaga. Kita adalah kuli. Kita adalah pengurus, manager. Okey? Ini mindset kena ikut betul-betul lah. Kita meniaga. Setiap kali you online saja, job masuk, itu kita punya bisnes. Grab adalah satu perniagaan. Kita sedang meniaga. Ini kena mindset betul lah. Siapa Grab? Driver. Kita driver adalah Grab. Okey? Kita adalah pemandu, kita adalah Grab, kuli dan juga pengurus. Jadi ini mindset kena betul Kenapa Grab? Ini yang paling penting punya kenapa Grab. Dalam kelas ini setiap orang sudah tahu kenapa hari ini you masuk kelas PSB, kenapa you nak join Grab. Yang pertama, macam saya dulu poket kosong, tak ada wang, kerja tak ada. Sebab saya kena heart attack 1 tahun tak boleh kerja. Okay. So pertama saya wang. Okay. Ini kita dia matlamat kita sendiri, mesti wangnya. Tak ada lain. Mungkin ada lain, ada orang duduk rumah tak tahu apa mau buat, boring, keluar buat. Ada ramai angka-angka, pakcik-pakcik. Ada satu pakcik nama dia Pak Din. Dia ada apa hal, dia kontak saya. Pak Din sudah 74 tahun. Dulu dia panas baran. Sebab dia tak tahu pakai app. Dia datang jumpa saya, Francis, saya nak buat Grab Nokia 3310. Saya cakap, pakcik ini tak boleh pakai. Wah, ini handphone juga. Sebab dia tak faham, dia tak tahu. Jadi kita kena ajar dia. Kami didik dia satu kumpulan sebab saya satu orang pun tak boleh. Sebab saya pun sedang belajar masa tu. Grab baru lagi tak ada orang macam kita, mentor macam kita, tak ada. Apa yang kita sekarang berikan kepada anda semua adalah daripada pengalaman kita dari dulu Saya start 2016 daripada Uber. So daripada dulu saya start. Sekarang saya sudah ada pengalaman, saya bagi free of charge punya. Okay, tak ada ambil wang you datang daftar sini, wang bayar terus kepada sekolah memandu. You daftar dengan saya, Mak Jeb, dengan Akmal, Ustaz Akmal sama Encik Abdul Razak. Cuma kita tak ambil wang punya. Tetapi satu kriteria,
you mesti membuat 35 tempahan dalam 30 hari daripada akaun anda diaktifkan. Ini satu kriteria supaya anda akan dapat balik pulangan wang lesen PhD medical check up dengan kelas PhD anda hari ini punya wang daripada Grab. Jadi ini satu perniagaan yang paling murah untuk mulakan perniagaan ini. Betul tak? Kereta kita sudah ada, itu kita punya kedai. Kedai kita adalah kereta kita. Kena jaga tu kedai baik-baik. Okey? Jadi memang benar sekarang you kena keluarkan wang semua. Untuk menunjukkan yang kita serius, kita kena keluar wang baru merasa, oh saya ada keluar ni wang. Oh, ni saya kena ambil balik wang ni. Di Malaysia hanya Grab aja yang pulangkan wang, tak ada syarikat lain. Okey? 250 di Melaka. Okey? Untuk driver-driver baru 250 you akan dapat. Dalam 30 hari pertama buat 35 tempahan, dan dalam 3 bulan pertama daripada akaun anda diaktifkan, okey, anda buat 180 tempahan, anda akan dapat petrol voucher dan Grab benefits. Okey, itu nanti Alfa akan beritahu. Saya secara ringkas lah. Okey, selain daripada wang, satu, Grab ada pejabat GDC, Grab Driver Center. Okey, Grab ada customer service, we call it CS. Apa-apa kita call melalui aplikasi Grab, ada orang jawab 24 jam. Okey, ini kelebihan Grab. Okey, Grab ada Alfa. Macam kita Alfa, untuk tolong you daftar, untuk didik bimbing kamu supaya kamu boleh terbang sendiri. Bila you sudah lebih dari 3 bulan sudah boleh terbang sendiri biasanya kita pun tak kacau you, kecuali you ada masalah, you nak buat apa, you tanya kita dalam grup. Kita dalam grup community setiap Alfa ada grup-grup dia. Saya ada grup juga. Okey. Kita akan bagi tahu you macam mana nak buat. Okey. Dan juga ada RRC. RRC adalah Rakan Representative Committee Grab. Ini kita buat event, acara-acara lah. Kadang-kadang cuci kereta, jamuan makan, Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas, macam tak pernah buat lah, sebab dia komuniti kecil. Okey. Jadi ini kelebihan Grab lah. Okey. Faham Okey. Sekarang kita start the real what you have to do apa yang you kena buat. Ingatlah ASK you keluar daripada comfort zone ini. Syarat pertama, satu, kena warga negara Malaysia, IC biru. Okey, Grab card mesti mau ni warga negara Malaysia, IC biru. Okey, umur 21 hingga 69 tahun. Medical check up lulus. Medical check up setiap tahun kita akan kena buat medical check up pemeriksaan kesihatan. Dia cek mata, kencing manis, darah tinggi, berat badan. Betul? Ketinggian. Okey. Bila you buat Grab, sebab kita duduk dalam kereta terlalu lama, kita jarang keluar jalan exercise. Okey, kawal makanan biasa. Bila buat Grab badan naik. Kejap-kejap apa? Kawan ramai, jom kedai kopi, habis. Okey, bila you buat Grab you kena fokus tau. Pukul berapa you nak buat ini bisnes, sampai pukul berapa jam you jalan Grab, berapa lama you rehat. Saya sarankan 3 jam you jalan, lepas tu you stop, rehat, pergi minum, pergi toilet ke apa,
You pergi jalan-jalan sekejap, baru on balik. Sebab kita kena fresh oksigen dari luar. Dalam kereta itu aircon saja, oksigen akan kurang. Dalam jangka masa panjangnya, kesihatan kita akan terjejas. Itu sebab Grab ada RRC buat event untuk tarik driver keluar daripada kereta, pergi luar, buat ini, buat itu, supaya mindset tak ada fokus hari-hari bawa orang saja. Kena keluar daripada itu kawasan, kawasan selalu kena jaga kesihatan. Okey. Ni IC biru ataupun tentera lah. Okey. Semua faham kan? Mempunyai lesen PSB. Lesen PSB sekarang kan? Sekarang you masuk kelas untuk ambil lesen PSB. Okey. E-hailing lah, kategori e-hailing. E-hailing, masuk e-hailing adalah buat booking melalui telefon bimbit. Jadi tak sama dengan taksi tak sama dengan taksi. Taksi dia kena pusing, baru customer tahan, kena bincang harga semua. Tapi Grab tak ada. Grab time itu customer nak buat booking, dia sudah tahu harga semua, nak pergi mana, dari mana, dia tekan book, berarti dia sudah setuju dengan harga yang terpapar dalam aplikasi Grab. Customer tak boleh cakap dia tak tahu. Saya rasa kalian pun pernah naik Grab, betul? Jadi customer tak boleh ada alasan cakap saya tak tahu berapa harga. Tak boleh. Okey? Tiada rekod jenayah. Ini sangat penting . Lampau. Kalau waktu muda kita rasa kita ganghu, wah, gangster Polis tangkap ada rekod, tak boleh buat Grab. Okey. Tiada saman lampau. Okey. Tiada saman lampau. Ini saman kalau you ada sebelum you punya account aktif terus kasih settle dulu, baru submit dokumen. Okey, ini sangat penting sebab bila you sudah submit, Grab check, apa check ada saman. Bila dia tolak aja, you sudah tak ada peluang kedua untuk daftar Grab. Tapi kalau ini jenayah, kalau you ada, jangan buang masa. Tak akan dapat punya account Grab. Okey. Tadi usia kereta. Dulu mula-mula Grab 10 tahun aja. Lepas tu 2018 Apart atau JPJ bagi sampai 15 tahun. Okey. Apart agensi pengangkutan awam darat. Okey. Bila kita buat Grab aja, kita di bawah agensi ini. Agensi pengangkutan awam darat. JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan. Okey. 15 tahun. Tetapi kalau kita buat Grab, pengalaman kita bila sudah sampai nak 15 tahun tahun ke-15 apa akan mulai kawal, dia tak akan bagi EVP. Jadi sekarang kita cakap 14 tahun 10 bulan. Pak, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tu kena proses tukar kereta. Okay, biasa driver-driver lama dia sudah buat. Bila dia tukar kereta confirm kereta baru. Tak ada second hand lagi. Sebab kalau second hand kereta banyak problem. Kereta baru
first 3 years biasanya tak ada problem, dan you tak perlu buat puspakom. Kereta 4 tahun ke atas hingga 15 tahun kena buat puspakom setiap bulan, sama dengan taksi. Okey, faham kan? Okey. Siapa ada soalan? Setiap bulan dia kena buat. Apa tu? Puspakom. Setiap bulan. Setiap tahun. Saya cakap salah Sorry ya. Tak jalan. Kejap warm up sikit Setiap tahun Cakap sampai tak perasan Sorry. Nasib baik ada beritahu. Selamba je aku cerita Sorry Okey. Dan ini yang EVP EVP Grab yang akan apply. Permit kenderaan untuk ambil penumpang, sama dengan permit taksi. Okey, setiap taksi dia ada permit. Permit taksi RM70 1 tahun. Grab dia akan bayar 2 tahun sekali, RM180 2 tahun. Okey. Nombor 5, insurans. Kereta kita ada insurans. Nanti you tengok ada satu list insurans Kereta kita punya insurans, bila kita nak buat Grab kita kena add on satu insurans e-hailing. Insurans e-hailing Ini insurans e-hailing yang akan membenarkan kita membawa penumpang menggunakan kereta kita persendirian. Sekarang kereta kita persendirian. Bila you join Grab aja, kereta you kena tukar ke persendirian e-hailing. Ini bab nanti saya punya partner Mak Jeb akan huraikan Okey. Insurans e-hailing dia ada daily dan yearly ataupun annual. Okey, ini bab nanti Mak Jeb akan beritahu juga. Okey, faham Semua orang faham Okey. Semua clear Ada orang sedang ngantuk Kita aku tak best Okay, tak apa. Dulu saya tidur kat belakang. Saya selalu pilih paling belakang. Itu pensyarah tak akan nampak. Dulu pakai ni buku saya buka semua taksi, tapi kita pakai Grab e-hailing. Okey. Jadi tadi saya dah cakap lagi satu, perlu beritahu apa-apa yang anda pilih atau orang yang sedang daftarkan yang you pernah buat Grab ke Uber ataupun GrabFood. You pernah buat sebab you sudah ada account. Masa kita nak daftar you balik ke GrabCar, dia proses lain sikit, sistem dia lain. Okey, itu kena bagi tahu lah sejarah Uber, GrabFood, GrabCar. GrabCar. Ini kena bagi tahu kita yang tolong anda daftarkan. Okey, 7, you kena buat 35 tempahan dalam 30 hari daripada akaun aktif. Okey, ini kriteria sangat penting. Macam kita pergi kerja, kita kena probation period. Grab pun sama, probation period. Tapi ini probation period dia ada dia punya kebaikan, ada dia punya dia punya kebaikan ialah bila you selesai you dapat RM250 automatic masuk cash wallet dalam 60 hari. Berarti account you aktif, you buat 35 tempahan, walaupun you buat dalam 3 hari siap 35 tempahan, 60 hari, dalam 60 hari daripada account anda aktif
270 kita cakap kurang sikit lah. Nanti dia dapat lebih ya. Jangan cakap orang gurau-gurau lah Sebenarnya Melaka 270. Sebenarnya dia 270. Saya selalu beritahu 250. Sebab negeri lain tak sama. KL paling murah. Okey, orang sangat bertuah, very lucky. Okey, 270. Saya tak bagi tahu 270. Nanti orang luar sana KL, kenapa Melaka ni macam ni? Kepala saya sakit. Okey ini you punya account home city. You mesti buat kat Melaka kalau Melaka account. Melaka. Okey. Sesiapa yang buat daftar account Klang Valley, KL ataupun Johor, you kena buat 35 tempahan di KL ataupun Johor. Kalau you daftar di Melaka, you mesti mau buat di Melaka 35 tempahan. Kalau you daftar Melaka, you buat KL, tak akan dapat 270 Ingat Ingat baik-baik ini satu ramai orang silap. Kadang-kadang kita pun terlupa. Kadang-kadang kita post dalam grup, ada orang dia tak baca. Okey, ada orang dia set auto delete. Tapi dia dalam grup. Okey, grup adalah untuk information. Okey, semua faham Ada apa soalan? Confirm tak ada apa? Tak dapat uang RM270 tak ada. Okey? Okey Semua faham Ini 270 adalah pulangan daripada Grab. Jadi you pergi buatlah 3 hari sudah habis settle dalam Melaka. Cuma Sabtu Ahad sudah siap. You start pukul 6 pagi sampai malam 8 malam. Lebih dari 18, 15, 20 job. Okey. Saya satu hari boleh buat 35, 45 job. Jangan ikut saya kepala otak gila ni. Saya onnya tak berhenti. Siapa WhatsApp ke apa cerita saya tak peduli. Saya akan balas time saya minum kopi. Cara saya sangat bahaya sebab saya sudah kena serangan jantung 3 kali. Jangan main-main. Last punya 3 bulan 4 bulan lepas. Nasib baik saya masuk klinik. Saya pingsan dalam klinik. Jangan main. Itu sebab sekarang saya mulai beritahu 3 jam you keluar pergi kedai kopi, you relax jalan-jalan, you parking kat Medan Selera, mana-mana yang orang ramai, you keluar, you jalan keliling. Tak apalah, biar orang cakap ni orang gila ke tak apa, kita tahu apa kita buat. Sekarang saya buat macam tu. Kita pergi kedai kopi, kita pergi shopping lah, kalau panas pergi shopping. You parking, shopping, you jalan lah. Dalam tu pergi tengok-tengok, mana tahu ada dapat ilham baru. Betul, kita kena keluar lihat, baru kita akan faham. Okey? Faham Okey. Bila you sudah dapat lesen PSV, 3 hari kemudian Top Sprint akan beritahu you supaya datang ambil sijil. Nanti Tuan Aziz akan beritahu apa proses dia. Okey. Hari ini you masuk kelas, IC semua Top Sprint pegang betul. Dia orang jangan lari Nanti JPJ datang spot check, dia kira satu orang itu orang tak ada, you tak akan dapat lesen tu hari dia akan datang spot check punya Top Sprint. Walaupun Tuan Aziz ada, JPJ penguatkuasa dia akan datang buat spot check. Jadi itu sebab dulu IC kita simpan, selepas rehat je hilang, tinggal separuh lain baru dah balik. Jadi bila itu JPJ penguatkuasa datang check siapa yang tak ada semua dia ambil nama, dia tak bagi lagi sijil. Okey, lepas 3 hari ke 4 hari Top Sprint akan telefon panggil datang ambil sijil. Pergi buat lesen PSV di Bukit Katil saja
Jangan pergi UTC, mana-mana post office tak boleh buat. Lesen PSV mesti buat kat Bukit Katil kali pertama. Okey, kali kedua selepas buat medical check up, bawa gambar, you boleh buat kat UTC. Okey, tapi paling bagus pergi Bukit Katil lah. Sekarang dia pakai JPJQ lah, sangat cepat. Okey, faham Jadi bila you sudah dapat lesen PSV, you WhatsApp kepada alfa-alfa yang you sudah pilih. Mana siapa-siapa lah, Ustaz Akmal, Abdul Razak, Mak Jeb ataupun saya pun boleh. Okey? Tarahat. Okey? You bagi tahu alfa yang anda pilih, you sudah dapat lesen PSV. Okey. Dan kita akan beritahu you apa dokumen yang you perlukan. Okey? Kita alfa akan key in dokumen data-data you, akan upload dokumen-dokumen yang diperlukan. Dari sistem kita boleh lihat proses dia sampai mana. Okey, kalau ada apa-apa masalah kita boleh terus attack untuk uruskan bagi dia cepat. Tetapi dari hari kita submit, selepas you buat training, online training, Grab dengan training, dia ada satu video, dia ada 10 soalan. Ini 10 soalan dengan ini video sangat penting. You mesti mau cuba lihat ini video, jawab ini soalan. Sebab masa you buat Grab ini barang kena pakai. Okey? Faham Okey. Selepas you buat training, Grab akan check background kita. Bila Grab sudah clear background, dia akan submit untuk apply EVP di APAT, di JPJ. Nanti JPJ akan check sekali background kita semua, ada saman ke apa-apa, semua clear, dia akan issue EVP kepada kita, kereta kita. Ini kereta orang lain tak boleh bawa. Buat Grab buat Grab, orang lain jangan kasih bawa. Hanya kita yang ada aplikasi Grab, untuk itu kereta, untuk itu EVP, e-hailing insurance, untuk itu kereta sahaja yang boleh buat. Okey? Satu kereta boleh 2 driver. Satu driver tak boleh 2 kereta. Faham Satu kereta boleh 2 driver. Dia boleh buat shift. Okey, satu pagi atau malam. Grab 24 jam lah. Ramai orang tak faham. Grab 24 hours. Mesti ada orang, manusia tak tidur. Grab 24 jam. Okey? Jadi satu driver, satu kereta. Satu kereta, 2 driver. Alright? Jangan pinjam akaun kasih orang lain buat lah. Sudah buat itu training, jawab tu soalan. Okey? Nanti dalam masa 14 hari you akan dapat account lah. Bila you punya nama clear lah. Bila itu active account, nanti kita akan bagi video-video macam mana nak start tu. Setiap alpha ada dia punya video. Saya sendiri pun ada video saya sendiri. Saya akan blast itu video, you tengok tu video lah. You akan dapat sikit idea macam mana nak start ni bisnes. Selalu ingat you sedang buat bisnes. Apa orang post dalam Facebook, apa orang post dalam TikTok ke, YouTube ke, yang baik kita ambil sebagai pedoman. Okey, yang negatif jangan ikut. Sebab kita meniaga. Bila kita meniaga ikut cakap orang lain confirm tu kedai tutup. Mesti tutup dia. Okey? Okey. Selepas Grab tapis itu semua, okey? You akan dapat itu account semua. Account Grab ni sangat penting tau. Account Grab ni sangat penting, sangat berharga. Sebab you tengok pagi tadi saya jalan daripada Durian Tunggal. Saya duduk Durian Tunggal. Saya jalan daripada Durian Tunggal. Pagi saya tengah fikir lah. Bila kita fikir macam doa lah. Saya tak tahu orang percaya tak lah. Saya doa, saya fikir kalau saya dapat satu job datang top spin saya minyak sudah ada orang bayar. Okey?
Saya turun sampai Aeon Aikoro. Pom masuk. Datang Tok Spring. Student Manipal dari warga India datang ambil lesen memandu. RM9.90. Okey lah. Ini kelebihan Grab. Ramai orang tak tahu. Bila kita perlukan wang cash, you pinjam kawan lah, dia pinjam 20, orang akan ketahukan lu gila ni zaman berapa pinjam 20. Betul? Orang pun tak percaya sama kita. You on Grab, you pergi rajin jalan-jalan lah, poket mesti ada wangnya, tak akan salah. Okay? Mungkin you akan fikir saya cakap kerana saya alpha Grab, saya mesti serong kepada Grab. Nanti bila you sudah buat Grab, you akan faham apa yang saya cakap hari ini. Okey, ada satu paling penting saya nak bagi tahu, scammer. Banyak scammer. Sekarang grup WhatsApp, masa kita buat Grab pun ada scammer. Jadi kita kena faham apa kita punya perniagaan, bisnes kita. Kita ambil penumpang. Kita bukan ambil makanan ataupun tolong orang beli barang-barang seperti Touch and Go, beli air, bawa pergi balai polis, bawa pergi hospital. Bukan okey? Kena tahu, faham benar-benar apa bisnes kita. Bila kita faham bisnes kita, kita tak akan ditipu. Okey? Yang penting jangan tamak Just Grab. Standard STD, standard. Satu, service type minus service type. Service type dua, just Grab car 6-seater. Ini ambil 6 penumpangnya 6-seater. Okey. 3, Grab Plus. Ini kereta Vios ke atas punya. Harga dia lain sikit. Okey. Ini 6-seater sebab kita ambil 6 orang, selain dari 4 orang, harga pun lebih sikit. Okey. Ini kategori up sikit lah. Grab Premium. Ini Alfa Staria, KL, JB saja ada. Ini 5, Grab Executive, EXE Okey. Ini 2, Klang Valley, JB. Ini harga gila-gila lah. Tapi Alfa Staria ke atas. BMW, ada BMW lah. BMW, Volvo, BYD, Seal. Ada orang pakai. KL banyak. Okey. Ini Melaka belum ada Jadi ini 3 kita bawa penumpang. Mesti orang kena naik kereta, dia ada luggage. Okey. Tetapi bila ada orang order dari mana, mesti dia order KK Mart, 7-Eleven, mesti tempat beli barangnya. Okey, pergi hospital, pergi balai polis. Sekarang lah, okey. Tolong belikan air 2 botol. Touch and Go RM50. Fare dia RM8. RM8. Dia akan message, nanti saya bayar abang, adik, akak RM50. Untung kan? Betul? Jangan percaya. Dia suruh beli Touch and Go air 2 botol. Touch and Go, okey, RM50, 100 ataupun 200. Bila you sudah beli, you cakap okey bang, saya sudah beli. Dia cakap okey, hantar saya tu PIN number. Bila you hantar itu PIN number, kasih dia, bye bye. Kita selalu lupa sebab fare kita 8, kita akan dapat RM50. Kita lupa yang kita sedang keluar ni wang. Ramai driver, ramai rider sudah kena. Tahu kenapa kena?
Sebab orang Malaysia hati baik. Bila orang dalam susah, kita macam mana pun kita pergi tolong. Itu sebab kita sedang meniaga. Kita kena tahu perniagaan kita, apa kita sedang buat, apa boleh buat, apa tak boleh buat. Ramai orang kena. Okey? Okey ya? Faham ah? Jadi kalau ada customer yang kata dia nak beli barang, Grab pun ada Grab Express. Grab Express ini untuk beli barang, hantar barang. Semua pakai Grab Pay punya. Okey? Grab Express. Jadi kalau dia cakap beli makanan, ada Grab Food, semua pakai Grab Pay punya. Grab Pay itu pakai credit card punya, bayaran terus. Tak apa, tak ada transaction cash sama kita. Tapi ada juga yang dia buy, kita keluarkan wang kita dulu. Tapi ini Grab Food sama Grab Express, tak kena-mengena dengan kita. Tetapi Grab Car akan ada Grab Food dan juga Grab Express. Bila you sudah lebih dari 6 bulan Grab akan buka service start untuk you buat. Kalau you tak nak, you tutup. Saya tak buat tu sebab kereta parking problem sikit. Dia harga okey tau, cuma parking aja problem. Jadi saya tak buat, saya tutup ni semua. Saya hanya ambil penumpang saja. Orang datang naik. Okey? Faham Okey. Sampai sini saja saya punya. Semua faham, semua okey? Clear Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kawan kita. Sekejap lagi, sekarang kita akan bagi rehat. Take 10 minit lah. Sekarang pukul 10.05. Dalam 10.10 kita patah balik sini. Bolehlah nak pergi toilet, nak buat working ke apa ke kan. Boleh kat luar tu. Sekejap lagi, saya akan, bila kita masuk balik, saya bila ada cakap tadi pasal kelas pasal apa ni, type of business, Grab Car, six-seater apa semua tu, termasuk EVP semua, kita tak tahu kan, korang tak boleh tengok kan. Saya akan tunjuk melalui skrin kami nanti kita akan tunjuk apa yang sebenarnya supaya korang lebih jelas. Okey, sekarang kita rehat dulu 10.15 kita masuk balik. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, kita nak mula sesi kedua pada hari ini. Tapi sebelum kita mula dengan lebih lanjut, sebab part saya akan ajar dan tunjuk apa kena buat selepas akaun dah aktif. Tapi sebelum tu, saya tengok tadi kita dah edarkan senarai insurans semua muka relax je. Saya nak tanya, ada tak orang yang pakai insurans yang tak ada dalam list ni, yang maksudnya dalam list merah ni? Siapa yang you pakai insurans apa? Takaful. Kena bagi tahu takaful apa. Takaful ada banyak, takaful ikhlas, murid takaful. Jangan lama. Takaful ni dia bukannya satu jenama, dia adalah jenis macam rokok. Ada rokok Dalhil, rokok Benson. Ada lagi siapa yang pakai RSB ke, PNO ke, ada? You? Tak dengar? Takaful ikhlas. Pakai kereta apa? Baru ke lama kereta tu? Baru beli. Awak beli dengan Pro 2 mana? JB. Call balik Pro 2 tu, tanya dia, sebab Takaful ikhlas walaupun di dalam ni list ni, Takaful ikhlas ada dua syarikat kereta yang boleh buat, Pro 2 dan Proton. Tapi dengan syarat waktu beli insurans tu, beli dengan syarikat kereta tu. Faham tak? Kalau awak beli dekat ejen ke, dekat HQ Takaful ikhlas tak boleh. Kalau beli macam saya sendiri, kereta bela saya kat luar tu, saya pakai Takaful ikhlas. Sebab saya beli insurans tu daripada Takaful, daripada Pro 2 Center, Pro 2 Bacang. So kalau Pro 2 boleh lagi.
dengan syarat awak beli dengan dia. So awak kena call dia, WhatsApp dia, tanya, bang, saya pakai takaful ikhlas ni, saya nak buat Grab, nak kena tambah annual e-hailing. Takaful ikhlas dia tak ada daily, dia ada annual saja. Kalau tak boleh buat Grab tau. Faham terus WhatsApp orang tu, abang takaful apa? Kalau tak pasti, korang tahu tak, angkat ni jap, buka dalam MyJPJ app. Tahu tak MyJPJ? Tahu tak JPJ ada app? Ni MyJPJ app ni okey. Main goyang, orang penting buka dalam MyJPJ app, pergi dekat lesen kenderaan motor. Lesen kenderaan motor ni nama rasmi tu Roadtech. Ada Roadtech. Bila buka Roadtech tu, dekat bawah dia ada nampak takaful apa. So boleh check dekat situ. Kalau tak ingat takaful apa, kalau tak ingat insurans apa. Okey, tadi ingat tak kita cakap bila kita buat Grab, kita punya kereta akan diisytiharkan menjadi daripada asalnya kelas kegunaan dia adalah motorcar persendirian individu, private individual. Dia akan tukar kelas dia menjadi motorcar persendirian e-hailing. Masih lagi persendirian, bukan perdagangannya. Motorcar persendirian e-hailing. Dekat mana dia appear? Satu dekat Roadtech. Dekat Roadtech ada plate, ada kod AH. Kalau normal korang balik ni tengok korang punya AB. Kalau korang tengok sekarang dalam MyJPJ app korang, dia akan tulis AB. AB tu untuk individu. Kalau untuk Grab dia masih lagi persendirian, tapi boleh nampak jelas dekat bahagian Roadtech, sijil pemilikan kenderaan. Ini Roadtech pula, ini grant sijil pemilikan kenderaan ni grant. Boleh tengok balik grant saya. Dekat sini dia tulis kelas kegunaan persendirian e-hailing. Okey. Itu dia punya ni. Tapi cara nak buat itu, dia memang wajib buat. Semua driver Grab bila dah siap akaun Grab, nanti saya akan beritahu apa kena buat. Salah satu yang kena buat tu adalah buat benda ni lah. Pergi declare kereta tu dekat JPJ. Kalau tak nanti ada masalah bila ada apa ke nama tu, roadblock, ada masalah bila nak renew Roadtech. Sebabnya setiap Roadtech kereta e-hailing, waktu nak renew nanti next year nak renew, tak boleh buat online, tak boleh buat kat pejabat pos, tak boleh buat kat MyEG. Yang boleh pakai runner pergi ke, sebab dia kena buat dekat apa ni, kena buat dekat cawangan JPJ juga. Kalau dekat Melaka ni kena pergi Bukit Katil juga. Tak boleh renew dekat UTC. Okey, yang mana baru masuk tu tadi, saya baru cakap pasal kelas kegunaan kereta dekat sini, dekat geran ni. Saya nak semua check balik semua insurans kereta korang masing-masing. Kalau tak ingat, buka dalam kita punya MyJPJ app, dalam tu ada. Sebab penting, jangan pandang enteng benda ni Kalau insurans tak boleh buat Grab, tak boleh buat e-hailing, korang tak boleh buat tau. Bukan relax, relax lah, tak apa, boleh tambah insurans, tak boleh tambah. Minta maaf. Ada tak lagi siapa yang pakai Prudential, yang pakai Pacific Orient ke, RSB ke, ada tak? Boleh, tak salah ni, itu soalan lain. Kurnia boleh. Tapi sampai bulan 15. Sampai 15 bulan dia kena buat tahunan. Jadi dah tak boleh. Kena tambah tahunan Itu okey. Banyak tak banyak tu, dia tak sama. Dia bukan macam kita isi petrol drone 95, bagi mana-mana pun sama harga, tak ada. Dia ikut value kereta, ikut LTD berapa. Pendek kata, kena pergi dekat syarikat insurans tu, suruh dia buat quotation. Abang tadi yang angkat tangan tadi, abang pakai insurans apa? Itu minta maaf lah, abang kena terminatekan dia. Siapa yang pakai insurans tak boleh buat Grab, dua pilihan. Pilihan pertama, tunggu insurans tu mati, renew pakai insurans yang list dalam list ni. Okey. Pilihan kedua, matikan insurans tu, buat insurans baru. Nak matikan insurans tu, ambil pisau, tikam. Bukan, kena isi borang lah. Kena isi borang. Okey. Tadi ada yang tanya, kereta nama siapa? Kereta nama orang lain, boleh, tak ada masalah. Kereta nama jiran sebelah punya mak mertua pun tak apa. Janji dalam insurans tu
salah satulah dalam insurans tu, sama ada nama kita sebagai pembantu kedua ataupun ketiga, keempat lah, ataupun dia dekat insurans tu dia ada tulis any authorized driver. Sekejap saya cari contoh saya cari contoh. Mana aku punya screenshot contoh yang terbaru. Any authorized driver. Ni siapa punya? Ni aku punya. Okey. Yang ni tak ada. Macam ni, tengok yang ni dia keluar nama saya je. So orang lain tak boleh pakai. Dia tak boleh any authorized driver. Sekejap saya cari contoh yang lagi satu. Okey, tengok kereta ni. Ini adalah sertifikat insurans daripada MSIG. Syarikat insurans MSIG. Dan kalau dalam ni tu dia boleh buat Grab, tak ada masalah. Tapi cuba tengok. Dia ada tulis kat sini. Driver ni any other person who driving. Maksudnya any driver lah, all driver. Tu boleh buat Grab. Yang ini nama isteri, Dio Getsu. Suami dia yang nak buat Grab. Minggu lepas suami dia datang kelas ni. So suami dia nak buat Grab, kita akan bagi surat. Kita ada bagi surat dekat tu. Surat dia panggil authorized letter. Surat tu kena bagi dekat owner, suruh owner isi, owner sign. Surat tu bentuk dia macam ni. Sekejap tak payah. Kita dah ada template. Okey. Surat dia simple je. Alfa akan bagi jangan risau. Okey, surat dia. Surat dia ada tulis nama, vehicle owner kena sign, dia akan tulis nama driver. Saya di sini membenarkan sekian-sekian nama, sekian-sekian IC untuk buat krediting sebagai Grab. Itu ada dokumen tambahan yang diperlukan. So tak ada masalah kalau pakai insurans nama orang lain. Asalkan insurans tu sendiri boleh buat Grab. Kalau pakai RSB ke, Pacific ke, memang minta maaf lah. Buatlah surat setebal ni pun tak boleh juga Bukan Grab yang tak bagi, jangan salah faham. Bukan ikut Grab zaman saya 2007 dulu. 2007 pula 2017 semua kereta boleh buat Grab. Even 4x4 pun boleh. Kecuali ingat tak kereta boleh tak boleh? Yang kecil tu Viva tak boleh. Viva tak boleh tender sebab dia kecil sangat. Okey. Sekarang tadi siapa nama Francis dah bagi kita ni ini semua dah tengok flowchart. Bila dah pas ke Alfa, lesen memandu semua, bukti dia semua, kita akan tanya ya bos. Kita akan tanya account bank lah apa semua. Alfa akan tulis, akan key in. Kita tekan submit, Grab akan ambil masa 1 hingga 2 hari untuk proses. Lepas tu APAT akan ambil masa 1 hingga 2 minggu. Biasalah lambat sikit APAT ni, badan kerajaan. Macam kami swasta laju sikit. So tak boleh buat apa lah. Tapi kadang-kadang laju juga. Mungkin belum 1 minggu dah dapat. Rezeki korang lah kalau dapat awal. Bila APAT dah keluarkan permit EVP, baru Grab pakai active account. Permit EVP, kalau tengok dalam skrin saya ni, saya ada contoh satu. Bukan contoh, ni betul punya. Ni memang betul punya. Inilah permit tu. Ada logo kerajaan. Tengok nama syarikat dia, Grab Car Sungai Bahar. Lepas tu yang ni tarikh hidup, tarikh mati. Nampak? Dia ada nama owner. Kalau akak pakai kereta jiran sebelah punya mak betul, nama dia sebagai owner. Okey. Kita muatan tempat duduk 5. Kalau ada problem, tak tahulah pegawai tu dia tak dapat apa nama, dia punya paperwork tak betul ke, dia punya syllabus tak betul ke, kenapa awak bawa orang sampai penumpang sampai 4 ni? Awak betul bawa 3 je. Tunjuk je ni. Muatan tempat duduk permit saya 5. Nak saman tak boleh sebab permit apa permit? Permit adalah satu dokumen yang membolehkan kita buat kerja, betul tak? Tunjuk dia ni je. Okey? Macam saya, benda ni
Okey dah, saya tunjuk macam mana Grab punya screen. Ini Grab driver app warna hijau. Okey, yang warna putih ni passenger. Macam mana kita nak jadi a good driver? Kita jadi passenger dulu. Banyak kali jadi passenger baru kita jadi a good driver. Tapi tak apa, kita tekan Grab driver, ni dia akan keluar. Tu tadi tu disuruh top up. Okey, ini gambar pemandu, gambar saya tahun 2007. Actually rasa gambar dia 10 tahun dah, kurus lagi lah kan. Ini bujang ni gambar ni. Okey, ni screen dia. Saya nak tunjuk dekat mana EVP tu duduk. Tekan gambar muka, tu nama saya, tekan lagi, atasnya ada gambar pensel. Okey, dekat sini ada detail semua, profile foto, email, nombor. Tengok ni EVP. Ini yang paling penting. Selagi tak dapat EVP ni, selagi tu Grab takkan active account dan awak pun tak boleh pergi Puspakom lagi. Ingat kereta yang dah masuk tahun keempat kena pergi Puspakom. Dan siapa pakai kereta yang lebih 3 tahun? Ya, dah masuk tahun keempat, ada tak? 1, 2, tak banyak, 3, 4, 5, ramai juga. Dia ada step dia, nanti saya akan beritahu. Okey, dekat sini bila kita tekan EVP, dia akan keluar, dia akan download benda tadi tu lah. Tekan download, dia akan keluar baru. So setiap kali, sebab tu saya akan screenshot simpan dekat tempat layar, senang, tak payah download. Setiap kali orang minta kan, dia keluarlah macam ni. Setiap syarikat lain-lain, Grab EVP dia lain, syarikat InDrive, syarikat AirAsia, syarikat Maxim, semua EVP dia lain-lain. Kadang-kadang ada yang ni, tapi nombor dia lah yang main peranan. Logo samalah, logo kerajaan. Okey, dengan nama syarikat ni. Okey So kita mulakan dengan apa yang kena buat. Bandingkan dulu, tak apa, rehat. Okey, insurans nanti siapa yang tak pasti ke, yang tak tengok lagi ke apa ke, MyJPJ app tak boleh buka ke, nanti refer ke Alfa masing-masing kita orang 4 orang ni boleh tolong. Okey, apa kena buat selepas akaun aktif? Nombor 1 apa? 30 job tadi tu 35 job penting sangat. Sebab apa? Kalau tak buat rugi 270 to be exact. Tak buat tak dapat, dan lambat buat lambat dapat. Saya ada kawan driver baru yang buat dalam masa 2 hari je. Saya pun terkejut sebab dia kata job tengah banyak waktu tu, cuti sekolah. Dia layan je semua job. Dia akan dapat cepat kalau benda tu settle sebelum hari Ahad dah. Dia macam mana Ahad tu ada cut off date je lah. Kalau awak settle dengan hari Isnin, Ahad depan tu baru dia cut off date, macam tu lah. So better weekend lah. Macam you kan hari ni apa? Sabtu kan? Katalah korang punya account nanti activated hari Isnin ni lagi 1 minggu kan. Buatlah cepat-cepat, Selasa Rabu siap. The next week ni dia dah kira dah. Dia cepat dapat. Cepat dapat, cepatlah untung. Sebab apa? Nak dapat 270 ni, sebab dekat bawah ni nak pakai modal banyak, ini dapat duit. Ini satu je yang masuk. Yang bawah ni semua tolak duit. Okey. Contoh nombor 2, stiker e-hailing ni. Yang ini wajib Sekarang dulu boleh ambil dekat office Grab cuma, tapi stok dah habis. Diorang suruh beli kat Shopee lah, senang. Beli siap-siap. Sebab dia harga murah je. Dalam RM RM2 ke bawah lah, RM1 lebih je. Tak sampai lah RM RM2, tak sampai RM2 lah. Bawah RM2. Okey, ini wajib tampal dekat depan, dekat belah-belah road tag dulu tu. Depan kiri dengan belakang kiri. Bukan kat belakang kanan. Okey. Tahu tak bentuk dia macam mana? Yang warna kuning ni. Ada dalam saya punya ni. Kat kereta saya ada. Sekejap. Stiker e-hailing ni. Stiker e-hailing ni. Aku buka sekejap. Macam itulah. Macam itulah gambar dia. Inilah cara dia. Ni.
Oh, susah lah. Apa nanti ni barang orang kan. Dia orang tak nampak. Ni lah stiker heading kuning ni Ini memang standard size Okey, ini wajib benda ini wajib yang JPJ keluarkan wajib. Bukan Grab yang suruh Okey. Nombor 3. Kita kena buat apa nama declaration. Aku macam tertinggal satu lagi sekejap Stop. Jatuh kan? Rehat. Sebelum saya terlupa. Okey. Slow. Siapa dekat sini yang dah memang kerja dah ada so. Dah ada. Banyak yang dah ada. Semua tu tak boleh pakai untuk Grab. Dia tak sama So ada macam-macam skim. Yang korang itu skim pejabat. Kalau korang pakai skim pejabat ni, kononnya nak claim kalau jadi apa-apa lah kan. Nak claim so saya accident dah baru buat kerja nak claim, mentah-mentah dia tolak. Sebab ini bukan kerja hakiki korang. Untuk Grab kita ada skim SPS. Skim lupa apa maksudnya, sendiri, sendiri, pengajian sendiri ke apa, pekerjaan sendiri, skim pekerjaan sendiri. Sepatutnya harga untuk ni RM 230, tapi untuk siapa yang cepat, dia tengah ada promo SPS gig 2025. Kita hanya bayar RM 70, tapi kena cepat. Siapa cepat dia dapat. Cari benda ni Dia tak sama tau. Korang accident dekat office lain, balik kerja lain. Sebab so ni memang ketat, tak boleh lari. Kalau dekat office tu lain punya skim. Macam masuk universiti lah, semua masuk UiTM. Tapi ada degree, ada diploma, ada degree engineering, ada diploma accounting, benda lain-lain. Tak sama tak boleh pukul rata. Ya bos? Setahun. Murah tu. Kalau tak 230. Okey. Yang ini wajib, kerajaan yang suruh. Dan bagus juga benda ni. Yang ni coverage dia lebih kurang lah 1,800 sebulan dapat. Kalau jadi apa-apa kat kita, lebih kurang lah tambah tolak. Kalau jadi apa-apa dekat kita, katalah kita tengah buat Grab, tiba-tiba langgar tembok, kita meninggal dunia, waris kita akan dapat 1,800 sebulan. Bayar 70, dapat 1,800 sebulan. Sampai orang katalah, kalau isteri sampai dia meninggal. Kalau anak-anak ada bahagiannya. Dari 1,800 ni dia akan bagilah mak nombor 2, anak nombor 1, anak nombor 2 kan. Ada pembahagian dia. Sampai kalau anak sampai umur dia 21. Ataupun kalau dia sambung belajar, dia akan update lagi lah. Yang ini diorang buat operasi macam Roblox, tapi dia berlakon jadi passenger. Bila dah naik, dia akan minta IC, dia tunjuk kad kuasa dia sebagai talk show. Kalau kita tak ada, dia akan saman lah. Selalu dia buat operasi, kita tak tahu. Sebab dia pun orang pejabat macam biasa, dia tak pakai baju JPJ ke apa. Okey? So better ambil je. Ketat sekarang ni. Diorang tengah buat operasi. Okey. Nombor 4. Ini yang saya cakap pasal Puspakom tadi. Tapi perkataan besar dia declaration. Ini kita fokus sikit sebab benda ni amat penting dan banyak driver lupa buat ataupun sengaja lupa buat. Lalas masalah. Tak boleh nak renew permit, tak boleh nak renew insurans. Okey. Apa tu maksud declaration tak betul ni? Declaration. Okey. Ataupun isytihar lah. Isytihar. Ini yang saya kata tadi, daripada motorcar persendirian individu, kita declare menjadi motorcar persendirian e-hailing. Maksudnya kita pergi
Ni Alfa akan, saya dekat kelas ni saya bagi macam teori, Alfa akan lanjutkan lagi teori tu, dia akan bagi contoh lah, bagi form apa nak pakai. Kita ada link dia, saya pun ada bagi kat sini link dia. Sekejap ni, belum lagi. Sekejap Declaration ni ada dua jenis. Ingat saya mulakan jenis yang pertama dulu. Kereta yang belum capai 4 tahun, maksudnya 1 hingga 3 tahun. Okey. 1 hingga 3 tahun, nombor 1 terus pergi JPJ. Tak payah pergi Puspakom. JPP pula, JPJ. Okey. Sebabkan kereta dia baru, belum umur kena masuk Puspakom, dia akan terus pergi JPJ. Faham Umur kereta ni bukan ikut tahun je, ikut bulan sekali Kalau beli kereta tahun lepas 2024 bulan Mei, so kereta dia belum sampai setahun. Faham kan? Bulan Mei ni baru cukup setahun. Masuk tahun keempat, dia kategori kedua. Okey. Pergi Puspakom dulu. Lepas Puspakom baru JPJ. Okey, ini yang dah masuk ke 4 tahun lah. Okey. Faham Terus ke JPJ, apa kena bawa? Tak susah. Nombor 1. My card ni bawa yang ori plus photostat. Tapi photostat dia macam bank tu. Ingat tak yang muka depan dengan muka belakang satu muka surat tu? Okey. Nombor 2 geran ori plus photostat juga. Nombor 3 EVP yang tadi tu, yang saya tunjuk EVP tu kan, awak boleh print kan. Tadi dia download PDF tu, tekanlah print lah kat mana-mana. Kalau rumah ada printer, print kat rumah. Kalau tak, print kat office ke, dekat mana-mana kedai ke, bawa dua keping. Okey. Kalau kereta tu jiran sebelah punya mak mertua punya nama, kena photostat my card dia lah, dan ada surat juga. Saya dipahamkan dekat JPJ ada surat sendiri. Tapi baru ni saya punya kawan pergi, dia pakai surat kita. Francis, dia pakai surat kita. Aku pun terkejut. Surat yang tadi kami tunjuk PDF tadi tu boleh pakai juga. Tak apalah, bawa surat yang sama, pergi kat dia. Kalau dia kata kena tukar, minta surat kat sana Okey. Tang. Okey, ni memang borang jelah, sebab borang tu kami boleh bagi dalam ni. Nanti saya tunjuk, memang ada borang tu. Boleh print out pun, tapi kalau ambil kat sana pun boleh. Borangnya banyak lain, tapi nak isi dia bagian satu bulai. Yang lain tu macam membagi print je. Borang pun boleh dapat kat sana percuma lah. Okey. Clear yang kereta muda bawah daripada 4 tahun ni tak ada masalah. Direct je. Yang Puspakom ni saya nak fokus je lagi. Okey dah boleh je ni Okey. Saya nak mulakan dengan kereta yang Puspakom ni. Dia leceh sikit. Okey. Declaration nombor 4 declare. Okey. Kereta yang 4 tahun kita panggil macam ni lah. 4 tahun. Tahun keempat lah kita panggil tahun keempat, nombor 1 Puspakom dulu. Puspakom ni awak tak boleh pergi walk in, pergi macam tu saya nak buat Puspakom, tak boleh. Kena booking. Sama ada pakai website Puspakom ataupun download app dia, My Puspakom. My Puspakom register dalam tu. Masalahnya bila nak register dia minta satu nombor cukai yang baru tu, TIN. Kalau siapa-siapa yang ada nombor SG ke IG ke tak ada masalah. Ya, STN dia dah tukar dah. Dia dulu nombor SG dia tukar TIN. Siapa yang dah ada nombor SG tu tak ada masalah. Dia pergi dekat website MyTag pun dia boleh cari.
So My Puspakom ni nak buat booking, online booking Sekejap. Online booking kena ada TIN, kena ada TIN. Saya sebut je cukai apa LHDN tadi, nombor cukai semua muka macam nampak malaikat maut. Tak payah risau, kita tak minta bayar cukai, kita minta nombor cukai je. Okey. Nombor cukai kalau tak ada, first time nak bayar cukai ke apa, terpaksa pergi pejabat LHDN lah. Ataupun call ke apa ke, kena ada TIN. Okey. Apa kena bawa? Okey, Puspakom kita untuk pertama kali kalau nak tukar buat Grab ni, okey, dia tak sama tau. Puspakom yang kita beli kereta baru ataupun second hand, itu namanya pemindahan hak milik. Daripada hak milik kedai kepada pengguna baru, ataupun daripada owner lama pergi owner baru beli kereta second hand kan. Walaupun dah ada slip Puspakom tu tak boleh pakai, dia lain. Sama macam saya kata tadi, UiTM ada diploma, ada degree. Puspakom pun sama. Ada berapa puluh jenis pemeriksaan dekat Puspakom ni. Yang kita nak adalah e-hailing kali pertama. Dia punya ni e-hailing kali pertama. Kali pertama lah, pertama Sebab next year bila dah dapat yang kali pertama ni, next year bila renew dia setahun sekali tau, bukan 6 bulan, setahun sekali renew 1 year. Dia akan jadi berkala je, berkala bukannya berwarna, berkala lain, bukan berkala, berkala maksudnya dia setiap tahun kena buat lah. Okey, yang ini harga dia untuk yang pertama kali ni RM70 plus. Okey, yang ini berkala ni, yang untuk renew ni lebih kurang RM35 kot, saya lupa plus. Tapi untuk kali pertama ni, insyaAllah siapa yang buat cepat, within 30 hari daripada akaun aktif, Grab akan bayar balik RM70. Okey? Sebab tu kena buat cepat. Memang kena buat pun. Sebab kalau tak buat Puspakom untuk yang kereta 4 tahun ni, tak boleh pergi next step. Next step pergi JPJ lah. Bila dah siap Puspakom, dah dapat disk Puspakom tu. Disk Puspakom tahu tak macam mana? Sekejap okey. Kejap. Ni bentuk diamond macam ni. Kena nampak tak dekat bas, dekat lori. Benda ni pun yang Grab suruh submit baru boleh claim RM70. Bila dah dapat disk Puspakom ni, baru boleh pergi JPJ declare macam yang tadi tu, macam biasa. Sebab dia punya dokumen dah banyak Puspakom dia. Okey, nak dapatkan disk ni maksudnya kena lulus pemeriksaan. Pemeriksaan kereta Puspakom, kereta untuk Grab ni dia agak ketat. Dia macam lori, cuma beza dengan lori, dia tak check asap hitam lah. Tapi kalau dia nampak asap keluar putih tu pun dia tegur juga. Dia punya pemeriksaan dia, banyak orang fail apa tau, brake belakang tak pernah tukar drum and lining, selalu tukar brake depan je, brake pad kan. Siapa yang pakai brake pad kat belakang, dia kadang-kadang dia selamat sebab dia kerap tukar yang lining belakang tu. Dia orang cakap tarik handbrake pun dah tahu lah. Tarik handbrake kalau 3 kali 4 kali dah habis, itu maksudnya drum dengan lining dia okey lagi. Kalau tak sampai tegak baru nak berhenti, itu drum dengan lining dia dah kurang, kena tukar. Exober dia check, dia ada markah dia, bawah 40 fail kot. Kalau 50 tu cukup makan dah. Tu boleh tahulah tahun ni kalau lulus 50, tahun depan dah boleh agak dah kena tukar. Dia bagi tahu exober belah depan ke kiri kanan, dia ada tulis dalam dia punya result tu. Brake exober, alignment, kalau cermin retak pun dia tengok juga. Kalau saya berapa inci adalah dia kurangnya. Kalau panjang sangat tak boleh. Kalau yang bentuk star tu, satu tak boleh lagi. Kalau banyak-banyak dah tak boleh, dia tak lulus. Tinted memang ketat. Tinted ikut undang-undang dia lah, semua tahu kan. Okey,
Tayar bunga tak bunga tu memang paling penting. Kalau tayar terkeluar fender, ada tak kereta yang lowet ke, yang kepak ke, itu memang tak boleh kena jaga-jaga. Senang cerita lah, buat Grab ni biar kereta standard tekak, senang, tak payah nak fancy sangat. Okey, push vacuum dah lulus, pergi JBJ macam tadi, bawa geran original, mic card original, EVP print 2, geran dengan mic card tadi, photostate semua. Okey, declaration. Bila korang dah buat declaration tu, dah pergi JBJ, bila balik barulah korang punya geran tadi jadi macam saya, yang saya tunjuk tadi, yang saya punya tu kan, yang dekat my JPJ app tadi. Yang dekat sini tu. Barulah actually lesen PSB pun ada kat dalam ni tu. Ni lesen PSB. Yang ni yang bentuk dalam digital lah. Kalau bentuk yang betul yang dia print dia macam lesen lama-lama dulu. Yang macam ni plastik je, laminate. Dia setahun sekali je dia laku lesen PSB ni. Dia tak boleh 5 tahun, 6 tahun tak boleh. Setiap tahun kena buat medical check up. Mana tadi? Grant, izin pemilikan. Okey, dia akan tukar kat sini persendirian e-hailing. Okey, dah siap declaration, dah tak ada masalah, dah buat Grab macam biasa. Okey, tapi yang penting 270 ambil dulu buat laju-laju. Kalau boleh minggu pertama tu dah settle. Sebab apa? Ini nak pakai duit, so pakai duit. Declaration ni nampak macam tak pakai duit, pakai juga sebab push vacuum. Push vacuum tu memanglah yuran nak check 70, tapi nak tukar tayar ke, nak buat alignment ke, nak tukar brake pad ke kan. Banyak makan duit tu. Tu cepat-cepatlah cepat-cepatlah buat duit dulu. Okey. Seterusnya kita akan pergi, dah boleh letak. Kejap. Masuk sekejap. Ini adalah apa yang Grab bagi untuk declaration yang kat dalam ni, kita kata ada syarat-syarat dia lah. Tu lah. Nanti Alfa akan bagilah benda-benda ni. Push vacuum. Ada yang bahasa Melayu juga, jangan risau. Bahasa Melayu. Ni syarat-syarat semua kita akan bagilah nanti. Apa yang saya cakap tadi ada dalam ni. Dan dia punya borang-borang pun ada kat sini. Pemilik atau wakil pemilik lah. Ni borang-borang ni semua boleh je kita akan bagi link ni. Korang nak download, nak print sendiri pun boleh. Tapi dekat office sana pun ada jugalah. Okey. Dia banyak, dia ada beberapa borang. Ni pun borang, ada 2 borang. Borang ni saya kata banyak line. Nampak macam banyak, tapi isinya satu je. Sebab pindahan dia. Jadi kita tak bina nombor JT, tak bina semua, tak payah. Syarat kenderaan je lah jadi. Kita tukar jadi kelas penggunaan motorcar persendirian e-hailing. Okey, buat masa sekarang ni semua JPJ dah memang ada lorong special untuk e-hailing. Sebab benda ni tengah, yang driver lama pun tengah kena buat lagi. Diorang kena buat sebab kalau diorang tak buat, diorang punya permit tak di renew. Sebab tu saya kata buat cepat-cepat, nanti terlupa. Bila dah hujung-hujung, alamak tak buat lagi, permit tak boleh renew. Masalah. Okey. Dah. Kita letak tu itu. Sekarang semua dah ada. Dah buat, dah bayar so dah bayar dah buat declaration. Kita ada masa 11 minit lagi. Nampak tak so ni? Saya nak tekan kat sini sebab banyak isu, bukan driver baru je, driver lama, RC pun, Alfa pun, ramai yang tak faham pasal insurans kereta. Apa beza insurans e-hailing yang ni? Contohlah, dia pakai Etika, insurans kereta dah bayar katalah 1000 lebih. Lepas tu bila nak buat Grab kena tambah lagi berapa Etika? RM7 satu hari, mahal. Etika paling mahal sekali, RM7 satu hari. Apa dia dapat dengan RM7 satu hari tu? E-hailing insurance. Saya terpaksa buat kelas dekat sini supaya orang faham. Okey, insurance. Okey, show me insurance juga. Apa beza e-hailing? Apa beza so dan insurans apa lagi yang ada dalam Grab? Okey.
insurans e-hailing ni dia adalah part and parcel, maksudnya sebahagian daripada insurans kereta biasa. Kereta biasa yang korang ada sekarang ni, dia kalau langgar tembok, kerosakan value dia 20,000, dia bayar 20,000 lah, betul? Setuju kan? Tapi kalau korang cari dalam insurans tu balik, dia ada tulis tau. Dia akan tulis macam ni. Mana MSIG tadi? Sekejap Okey. MSIG. Ini penting tau sebab ramai orang tak faham. Saya terpaksa tunjuk. Okey, ini dia. Okey. Buka je, angkat. Saya tak ikut. Ada. Hah? Cabut ke? Ni gelap ke? Tak ada. Tercabut ke? Sudah. Kau tertekan ni kot? Okey. Okey, tadi yang perkataan any other person tu kat sini kan? Maksudnya any driver lah. Okey, cuba tengok lagi satu perkataan nombor 6 ni. Limitation to use. Use only for social, domestic and pleasure. Tak boleh buat business. Dan lebih spesifik lagi dia kata, the policy does not cover use for hire or reward. Hire or reward ni adalah istilah untuk teksi, kereta sapu dan e-hailing. Maksudnya kita langgar tembok 20,000, kalau kita bawa diri kita sendiri, anak-anak semua, dia bayar 20,000. Tapi kalau kita bawa passenger, kita tak beli insurans e-hailing. Macam MSIG ni berapa? MSIG sehari RM5.67. Kalau kita bawa passenger, tak kisahlah Grab ke taksi sapu ke, kita langgar tembok 20,000 rugi, dia tahu kita tak bayar, dia tahu kita buat hire and reward, dia tahu kita buat Grab tapi tak bayar, dia tak bayar 20,000, dia bayar zero. Okey. So apa tujuan e-hailing insurans ni? E-hailing insurans ni yang kita bayar, e-hailing ni yang kita bayar daily atau annual. Daily atau annual ni untuk padam klausa hire and reward. Faham? Maksudnya untuk padam klausa 6 je. Bila kita bayar RM6 lebih tu, RM5 lebih tu baru dia padam ini. Limitation of use. Maksudnya boleh guna untuk buat Grab. Dan kalau kita guna untuk buat Grab, tiba-tiba langgar tembok, kerosakan 20,000, dia bayar berapa? 20,000. Tak ada tambahan ya. Walaupun kita bayar insurans tambahan. Faham? Sebab insurans kereta adalah based on indemnify. Dia bayar berapa je rugi je. Tak ada pula. Banyak driver kalau kau tengok dalam Facebook, dia akan cakap apa ni bayar e-hailing tapi bila claim sama je. Sebab apa dia cakap macam tu? Satu, sebab dia tak pergi kelas PSB dekat Top Spring. Dia pergi kat syarikat lain yang tak baik ni. Bukanlah, maksudnya yang tak bagi extra kelas. Bila dia datang Top Spring, dia akan tahu benda ni. Okey. Nombor 2, sebab Alfa ataupun orang yang tolong dia register tu tak bantu dia, tak ajar je benda tu, tak cakap awal-awal.
Nombor 3, dia register sendiri, tak ada orang guide dia. Sebab tu amat-amat digalakkan register dengan kita orang. Mak Jack, Francis, Akmal, Razak. Sebab kita boleh beritahu, korang boleh tanya. Kalau korang register online sendiri, kadang-kadang terhuyung hayang. Saya ada satu driver baru 3 hari lepas. Bang, dulu saya tanya apa pasal buat lesen. Saya dah buat Grab dah lama. Dia kata, tapi maksudnya akaun ni dah siap dah lama, tapi dah 6 bulan tak pernah buat. Kau bayangkan akaun dia siap, dia diamkan je, tak buat. Hari tu pun nak tanya macam-macam. Saya cakap kata 6 bulan lepas punya cerita pun dah jauh beza dengan hari ni punya. Kau nak buat, kena datang kelas balik. So, saya suruh dia datang lah. So, insurans e-hailing ni adalah menghalalkan kita buat Grab dengan polisi biasa tu je. Dia tak tukar polisi, dia sama je insurans biasa. Sama macam korang tambah fire, tambah flood, tambah apa lagi windscreen dalam insurans biasa. Sebab dia adalah part and parcel of ataupun sebahagian daripada insurans biasa. Okey. So terjawablah kat sini. Daily dengan annual mana lagi bagus? Oh, kenapa? Sebab okey. Etika RM7 satu hari. Kalau awak buat setahun 100 hari, berapa ringgit? 700. Kalau awak ambil e-hailing insurans yang annual, kadang-kadang 700 juga, kadang-kadang 1000 satu tahun. So daily sebenarnya lagi mahal. Kecuali kalau awak pakai paling murah dekat sini, cap insurans RM3.06. Cap insurans pun katalah RM3. Kalau awak buat Grab mungkin seminggu sekali, okey lah. Kalau awak buat full time ke, ataupun kadang-kadang istilah part time tu dia buat selepas balik kerja. Hari kerja, balik kerja dia buat. Itu dah kira full time, walaupun dia buat 3 jam je. Itu hari-hari. Sebab dia akan tolak 24 jam. Dia tolak, kata dia balik kerja pukul 5, dia on Grab, pukul 5 petang Grab dah tolak RM6. Katalah RM7 lah senang kita. RM3. RM7. Sampai besok dia buat lagi pukul 5, RM7 lagi. Itu hari-hari tolak. RM7, cukup setahun RM2,100. Kalau 300 hari, RM2,100 untuk bayar e-hailing saja. Mahal ke murah? Insurans biasa tak bayar lagi, tak kira lagi. So kalau tengok takaful ikhlas saya tadi saya tertunjukkan takaful ikhlas saya. Mana ni bukan, ini jurik. Ini jurik yang dia ada annual, ada daily. Ini dia takaful ikhlas saya. Ini nama saya. Kereta saya BQW ada kat luar tu. Okey, tengok bahagian dia ni. Private hire car endorsement. Ini istilah takaful ikhlas untuk e-hailing lah. 793. Ya. Insurans biasa 1,100. Total jadi 1,700 lah. Tapi untuk e-hailing saja 793. Mahal ke murah? Kalau bahagi dengan 365 hari. Kan? Baru RM1 je. RM2. Tak sampai. Apa khasiat saya dapat dengan ni? Nombor 1, bila kita buat annual, kita tak ada masalah macam tiba-tiba, sebab daily ni bila kita buka Grab dia akan tolak. Tapi kadang-kadang kita kredit tak cukup lah, kadang-kadang sistem down lah, dia tak tolak. Bila dia tak dapat tolak, korang takkan dapat job sampai sistem tu tolak, for whatever reason. Mungkin korang lupa top up, mungkin korang sistem tengah down. Tapi kalau pakai annual, sekali je dia accept insurans kau, setahun dia pakai, dia tak ada masalah. Nombor 2, kalau pakai annual insurans boleh buat e-hailing lain juga lah, bukan Grab saja. Daily ni korang bayar untuk Grab saja, tak boleh buat e-hailing lain. Okey, untuk kacamata Grab sebagai syarikat baguslah kan, dia lock korang untuk buat Grab, dia tak boleh buat benda lain. Okey, untuk korang sebagai personal fikir sendiri lah. Dan lagi satu, daily ni dia kejam sikit tau. Saya satu driver, bukan satu, 2 driver, laki bini. Kan tadi Francis cakap satu kereta boleh pakai 2 driver, berkongsi satu kereta yang sama.
Nak dia pakai insurans yang tak ada annual, dia pakai Etika, terpaksa ambil daily. Isteri dia buat Grab pagi, suami pergi kerja. Isteri buat Grab katalah pukul 8 pagi, dah tolak RM7. Okey, RM7. Laki dia balik kerja pukul 5, nak buat Grab pukul 6 tu, buka login account laki dia, tolak lagi RM7, RM14 satu hari. Macam mana tu? So siapa-siapa yang ada share kereta dengan orang lain, better pakai annual. Okey, tapi terpulang. Untuk tahun pertama ni kita pakai apa yang ada dulu. Macam korang kan, memang ada Etika, nak buat macam mana pakai Etika dulu lah. Betul tak? Okey, ngam. So tadi saya dah bagi tahu apa dapat. Kalau kita dapat RM1,800 lah sebenarnya ada package yang lagi besar daripada RM1,800. Package dia ada 4 package lah, A, B, C, D, tapi kita fokus yang package B tu dapat RM1,800. Kalau kita mati ataupun dipanggil kecacatan kekal, baru kita dapat RM1,800. Kalau kita mati bukan kita dapat lah, isteri kita dapat, waris kita dapat. Kalau kecacatan kekal kita dapat. Dan sok-sok pun macam biasalah, dia akan hantar pergi terapi yang dekat air keruh tu semua tu. Itu semua sok-sok lah. Okey, selain daripada insurans ni, yang ni kita kena bayar sendiri, yang ini kita kena bayar sendiri. Lagi dua ni kita ada insurans lain tau, yang ini free. Pernah dengar tak orang dulu orang taxi cakap bawa Grab ni boleh mati katak sebab tak ada insurans? Diorang tak faham. Sebenarnya kita ada, daripada zaman My Taxi lagi, kita ada insurans yang cover driver dan passenger. Dari segi group, personal accident, GPA nama pendek je lah. Yang ini dia akan cover semua driver dan semua passenger secara percuma dan memang masuk. Yang ini di cover oleh syarikat Chubb Insurance. Chubb sebab tu Chubb dia punya murah, sebab Chubb dia macam panel yang betul-betul rapat dengan Grab lah. Okey, bila di cover ni, dia cover bila untuk passenger contohlah Malacca Central MC pergi ke Mahkota Perit, saya bagi tunjuk dekat bahagian passenger dulu. Dia duduk kat sini, passenger nak pergi sini perjalanan. Bila dia naik Grab, dia dah naik dekat MC, driver tekan pick up, bawa, belum sampai MP terlanggar tembok, meninggal dunia, na'udzubillah. So passenger tu akan dapat claim, keluarga dia lah. Kalau tak silap saya RM40,000. Dan ada pilihan tu tambah lagi, passenger boleh tambah, driver boleh tambah, nak bagi lebih, dapat lebih daripada RM40,000 lah, boleh jadi RM100,000. Dia kena bayar sikit lah. Okey, faham? Untuk driver pula, driver logo dia kereta lah okey, kereta lah. Okey, driver duduk dekat, contohlah duduk dekat Kampung 8. Dia dapat booking, Mamat ni nak pergi ke, Mamat ni daripada MC tak pergi MP. Driver punya cover bermula daripada mula job tu masuk, dia dah dekat Kampung 8 lagi, dia nak on the way ke sini. Kat sini pun dah mula, dia mula coverage tu dah mula lah. So dalam perjalanan ke sini ataupun selepas dia hantar ni, selepas dia pick up, sebelum dia tekan hantar ni, kedua-dua kawasan ni adalah di cover. So kita punya panjang sikit lah, job tu masuk ni kita dah mula coverage. Kalau jadi apa-apa dekat sini pun, sebelum sampai MC tu tiba langgar bas kan, berebus nak masuk lorong bas ke apa kan, langgar bas, kita mati, insurans dah start cover dah. Dan memang kita dapat RM40,000 plus kalau kita langgar lebih lagi lah. Ini percuma, yang RM40,000 tu percuma. Kalau nak tambah boleh tambah, dia ada skim tolak harian, tolak Grab ada bagi yang bulanannya. Okey, bila masing-masing katalah dia berjaya ambil pick up, berjaya sampai kat Mahkota Perit, dua-dua driver dan juga passenger, bila saja driver tekan button drop off, terus insurans tu tamat kat situ. So dah tak ada dah. Kalau driver tu dah tak dapat job, dia tunggu je, sementara tunggu tu sok-sok lah kau. Okey, faham? Yang ini percuma. GPA ni dia cover tubuh badan lah, accident,
dia adalah bukan mati saja. Kalau ada kecederaan kekal macam tangan terputus ke apa, ada dia punya pembahagian je lah daripada 40,000 tu. Kos hospital ada sikit lah di cover. Yang banyak kos hospital kat sini. Yang nombor 4 GHS, nama dia Group Hospitalization, hospitalize lah ini, and surgery maksudnya hospitalize dan juga pembedahan, masuk hospital dan pembedahan. Tapi yang ini tak percuma, percuma, tapi bukan untuk semua driver. Driver Grab ni bila dia masuk je, kategori dia akan jadi member. Dia ada dia punya apa, tier, yes. Tier ataupun darjat dia. Pangkat, darjat. Ni semua dunia. Okey, paling bawah member, maksudnya ahli lah. Baru masuk member lah kan. Bila dia naik sikit, dia akan jadi gold. Bukan warga emas gold. Atas lagi platinum. Dah macam kredit card lah. Paling atas Ultimate dia akan dapat t-shirt warna turquoise. Ini contoh Ultimate. Okey, nak dapat Ultimate ke, nak naik bakat ni ke, dia setiap kuarter 3 bulan sekali dia akan tengok berapa banyak, dia target lah berapa banyak job kita buat, cancellation rate ke dijaga, star rating dijaga, baru boleh naik sampai Ultimate, baru dapat free tadi tu, GHS. Okey, GHS. Okey ini 4 insurans yang ada dalam Grab. Saya terpaksa beritahu juga. Okey, ada setakat ni ada apa-apa soalan? Sikit lagi kita nak habis ni, lagi 10 minit nak habis. Ada apa soalan ya? Kita beli insurans kan beza-beza dia punya harga kan. Yang paling murah tu apa benefit dia? Dia bukan benefit apa. Yang paling murah kita tak boleh pilih. Dia berdasarkan insurans kereta yang biasa. Kereta kita yang ada sekarang ni insurans apa? Kalau akak pakai Etika, akak tak boleh ambil cap. Memang terpaksa. Akan tukar kan? Tahun depan? Boleh. Boleh pilih. Ambil yang paling murah. Ini harga ni bukan Grab tetapkan. Ini setiap syarikat insurans tetapkan. Dia murah nak murah. Betul. Benefit dia Sama je, langgar tembok 20,000 bayar. lebih murah. Betul. Memang betul. Patut saya lebih murah je bos. Memang kena buat kemudian lepas aktif, tak boleh buat sebelum aktif. Puspakom tak boleh buat sebelum, kena buat selepas akaun dah aktif. Tapi jangan delay lama-lama. Kalau kena roadblock, dia tanya mana awak punya Puspakom, mana awak punya so. Saya pergi kelas, Alfa tu cakap tak apa buat lambat-lambat. Tak ada. Ada rekod saya kat upload dalam Facebook. Kita awal mungkin, kita cakap buat 270 sampai 35 jam tu buat cepat-cepat 2-3 hari. Lepas tu dah boleh mula dah semua tu Jangan tanya bila last boleh buat, jangan. Kena buat secepat mungkin. Tempoh tu secepat mungkin. Sebab kita tak tahu bila roadblock. Okeylah, tempoh dia sampai awak kena roadblock. Okey. Senang. Memang lebih cepat lebih bagus. Tapi kalau kita ada saman. Okey. Kita naik aktif. Okey, macam ni. Saman adalah saman banyak, saman trafik Saman trafik ada yang blacklisted, ada yang tak. Kalau saman blacklisted yang menyebabkan tak boleh buat Grab, itu dekat My Sikap tadi, sekolah tadi korang thumbprint tu pun ada tapis dah. So kalau lepas tu okey lah. Yang dengan Grab tak lepas tu, kadang-kadang bukan saman trafik, saman benda lain. Kadang-kadang ada kes cerai ke, ada kes rogol ke, ada kes dadal ke, lama-lama tak lepas. Dekat saman insya-Allah okey. Maksudnya akaun kita aktif berdasarkan semua ke? Mungkin aktif dulu baru. sebelum nak aktif tu dia dah semak. Okey, katalah aktif lepas tu awak kena saman. Next renewal EVP tu dia akan check balik. Bila kita nak aktif ke tak? Bukan aktif, renew ke tak permit. Faham tak? Permit yang saya tunjuk EVP tadi tu, once awak dah dapat satu permit, dia tahan setahun lebih, 2 tahun lah lebih kurang kan.
Bila dia nak renew nanti, kalau tak lepas dia beritahu lah ada saman tak lepas. So elakkan saman blacklisted saman ni apa nama tu, yang oxycup tu paling bahaya sekali. Okey, ada lagi? Mana tadi abang? Tak ada? Okey, sikit lagi. Ya bang. Abang pakai insurans apa? Liberty. Okey, Liberty sebenarnya dia tak boleh pakai daily lah. Awak kena tambah add-on, kena tanya ejen awak. Renew tak, insurans yang sekarang yang abang beli yang sekarang ni dengan siapa, pergi jumpa balik dia. Cakap saya nak tambah annual e-hailing, dia akan tambah. Memanglah nama dia annual, dia tak tambah setahun sampai melangkau insurans tu, sebab dia kena pakai insurans asal tu punya tarikh, so dia akan prorate. Contoh insurans abang mati bulan 10, bulan 8, dia akan kira daripada bulan 4 sampai bulan 8 je lah. Ada 4 bulan tu, prorate nama dia. Dia akan bagi. Jadi bulan 8 abang boleh renew yang lain lah, tak kisah. Okey. So saya nak teruskan apa, saya nak tunjuk macam mana nak buat Grab bila dah ada account. Okey, tolong spreadsheet. Okey, dah habis bab-bab ni. Saya nak tunjuk sebelum saya pergi kepada apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sekejap saya pun nak kena duduk ni, kaki pun tak berapa kuat. Okey, ini adalah apa ni, muka surat pertama untuk Grab punya app. Ini ada peta Melaka. Kita berada di kandang, nampak di zoom. Ini cerita pemandu top sprint. Kalau saya zoom lagi nampak bulu hidung. Jangan. Kita biar dulu Yang merah-merah ni bukan panas, dia hotspot lah. Kononnya tengah banyak jog lah. Lepas tu ni dekat situ. Dekat mana yang merah sangat ni? Ni dekat kawasan Jongka. Nampak? Okey. So kita pergi belah kanan ada 5 bintang yang ada muka handsome tu, muka saya. 5 bintang tu kita tengok apa benda. So dalam bang, apa tu? Okey, yang ini bila passenger rating kita korang semua dilahirkan dengan 5 bintang. Semua cemerlang. Bila ada orang komplain, dia akan jatuh. Jangan jatuh bawah sangat sampai kena. Bang, ada apa tu bang? Boleh tak bagi kita fokus? Tak lama dah ni. Lepas dia banyak sembang-sembang lah. Okey, 5 bintang ni dia akan jatuh jadi 4.9, 4.8, 4.7. Dia jangan rendah sangat, 4.75. 4.5. Bila dia jatuh bawah sangat 4.5, boleh kena suspend. Atau dia akan bagi amaran dululah, so tingkatkan balik. Dia antara komen-komen ni macam ni lah. Ni apa benda saya kata dia good job. Ini bahasa Cina saya tak faham. Kau cakap apa ni? Sorry, lupa lah. Ada banyak lagi lah. Kalau dia boleh komen-komen kat situ lah. Okey, kembali balik kepada muka depan. Bila kita nak online, kita katakan ni, go online. Terus kalau ada job jangan masuk ni. Tak apa, untuk ni masuk lah, masuk job, cantik. Ni job ni. Okey, nampak? Saya boleh tekan kereta lah, sebab saya tak nak. Okey. Sebab apa? Nampak job tadi, dia boleh Kampung Alam pergi Aeon. Ni job betul tu. Ni bukan lakonan ni. Betul, saya tak sangka ada job pula. Okey. Tapi saya terpaksa cancel lah tadi sebab mana job tadi Okey, ni dia dah muncul kat sini. Nampak? Di Alive Aeon Bandaraya. Ni untuk pelajaran lah. Tambang saya tak sempat nak tengok tadi berapa. Ni jarak dia. Ini apa? Standard Just Grab, maksudnya jenis perkhidmatan. Tunjuk frame minggu depan bang. Tak ada, minggu depan saya tak kayuh. Minggu sebelum tu. Kejap saya tak banyak saya buat. Saya buat sikit-sikit nampak. Nampak ni? Saya buat sikit je. Sebab saya banyak kerja lain. Buat Alpha, buat RC. Kalau brother ni banyak. Ni saya buat celup ni 500 lebih. Dia ada tak buat. Ada hal. Nampak? Yang ni kalau senang cerita, driver saya kalau dekat Melaka 200 satu hari insya-Allah boleh. Kalau target 150 tu senang. 200 tu boleh usaha. Okey. Saya nak mulakan kat sini bila awak bila awak dah buat Grab, buka-buka awak punya kredit zero tau. Cash wallet pun zero. So
awak kena top up kredit awak. Step pertama, top up kredit. Step pertama, top up dekat mana nak beli top up? Stesen minyak ada, stesen minyak 7E, KK Mart, 99 pun ada juga tau. Dan online. Online ni dia ada dia punya link. Saya tunjuk kat sini lah. Sekejap dia ada dalam ni. Okey, bila kita nak top up, kita tekan credit wallet ni punya bahagian, kita tekan top up with PIN. Oi, rasa dia tak ikut. Sekejap. Dia tak ikut pula. Ya, dia terkeluar. Top up RM10. Kita boleh beli RM10. Tapi untuk start 50 lah start. Tapi 30 pun dah okey lah. Start dengan 30 dah okey. Sekejap Okey, saya tunjuk yang mana yang online top up ke. Ni aku dah simpan di sini. Alah, yang mana aku punya? Dah hilang dah aku punya simpan. MyTab. Tak apalah. Kalau tengok dekat sini, dalam app Grab ni sendiri dia ada link untuk pergi kepada top up Grab tu. Discover. Ni semua kena buat ni lah. Ni semua benda yang ada dalam ni. Nampak ni? Payhub. Ni untuk top up online. Kita beli, bayar kat sini, tekan nombor telefon semua 0192631986 nombor telefon saya. Baru dia tanya nak RM30 ke, RM50 ke, 100. Lepas beli ni, dia tak terus masuk dalam credit wallet, dia keluarkan nombor macam kita beli PIN tu lah. Tu masukkan PIN balik dalam ni, dalam Grab driver punya PIN tadi tu. Apa nama? Credit wallet punya PIN. Masuk credit wallet, sorry, laju sangat. Masuk credit wallet, top up with PIN, kita type kat sini, tekan confirm, dia akan top up 30, 50 macam tu. Okey, nampak? Cash wallet ni pula, yang saya pegang cash wallet ni adalah dia akan masukkan tambang yang tadi tu. Saya cerita kat sini lah apa beza credit wallet? Stop. Cash wallet. Cash wallet ni adalah tempat kita kumpul duit yang orang bayar melalui GrabPay. Okey, tadi kita RM kosong kan. Waktu kita mula-mula buka RM kosong lah. Korang nanti, korang pun top up lah dekat 7-Eleven 30 katakan. So top up 30 jadi macam ni. Tadi job yang kita cakap daripada MC pergi ke MP tadi. Okey. So bila buat Grab ni, job akan ada dua bahagian. Sama ada cash ataupun GrabPay dia panggil. GrabPay ni dia warna biru. Sekejap saya tunjuk. Tolong sekali lagi. Tolong. Tadi job yang kita cancel tadi, nampak tak dia tulis cash? Okey, kalau GrabPay dia jadi warna biru. Sekejap saya cari ya. Ni dia, dapat ni GrabPay. So GrabPay ni adalah credit card, debit card, e-wallet semua. Okey, kita cerita pasal kalau dia bayar cash. Tadi yang Mamat tadi tu naik kat MC, bawa dia bayar cash RM, katalah 10 dia bagi kat kita RM 10. Dia bayar pakai duit cash. Apa? Siapa pernah buat Grab sebelum ni? Abang pernah buat Grab sebelum ni kan? Okey, sekarang dah lain tau. Sekarang dah lain. Katalah commission Grab katalah 20%. Dulu memang 20%. Sekarang dia dah ada fluctuate. Ada yang 20, ada yang 18, ada yang 15, ada yang negatif pun. Okey, katalah 20%. Kalau tambah 10, 20% adalah RM2 kan? Betul?
Okey. Maksudnya komisen RM2 lah, tolak RM2. Komisen ni bayar kepada Grab lah. Kita dah ambil RM10. Grab akan ambil RM2 daripada kita punya ni lah wallet semua ni. So saya tunjuk macam ni. Untuk yang terbaru, Grab akan tolak gross fare tambang kasar daripada credit wallet. Okey, berapa tambang kasar? 10. 30 tolak 10 berapa? 20, pandai. Okey. Dan dia akan tambah net fare kepada cash wallet. Berapa net fare? Dah 10 dah tolak RM2 berapa? 8. So dia tambahkan ini jadi RM8. So tadi ekor korang ada total 30, dan tinggal 28. Mana hilang RM2? Grab ambil sebagai pendapatan dia, komisen dia. Okey, faham? Ini kalau cash dia akan jadi macam ni. Kalau Grab Pay dia macam dulu. Dia tak ada beza. Okey. Kita buat sorry. Betul lah. Kalau Grab Pay maksudnya abang ni tadi dia bayar pakai credit card lah, debit card lah kata. Debit card. Dia keluar sini Grab Pay warna biru. So tambang RM10 juga, tapi tolak RM2 komisen. Apa Grab akan buat? Okey, kita kembali kepada asal tu. Tadi asal 30 kan, dah top up kan? Dah top up kat 7E. Kalau Grab Pay, dia akan terus masuk net fare dalam cash wallet. Maksudnya berapa net fare? 10 tolak RM2, RM8 terus masuk sini. So dia tak sentuh cash wallet, dia tak sentuh credit wallet. Okey, ya bang? Boleh, tak ada masalah. Dan sekarang kalau abang tak top up pun tak apa, credit wallet tu biar kosong pun, asalkan cash wallet ada, dia dah consider sebagai satu. Ini baru, dia start bulan November hari tu. Buat kecoh satu Malaysia. Saya Francis kena buat kelas bagi tahu semua driver-driver ni, terangkan apa yang berlaku apa semua. Tak payah transfer lagi, betul. Dan komisen dah fluctuate dah, bukan saja 20%. Kadang-kadang boleh jadi kurang, kadang-kadang boleh jadi lebih, ikut jarak. Macam tadi saya bagi contoh, abang dekat Kampung 8, abang dapat job dekat Melaka Central, jarak dia lebih kurang 2 km. Itu consider dekat. So komisen akan jadi mungkin boleh jadi lebih. Kalau abang dekat jauh, dekat Bertam Perdana ke, dapat job dekat MC, itu jauh. Kadang-kadang tambah RM10 tu dapat kat abang full. Sebab kalau jauh sangat dia jadi 0% komisen, boleh jadi dia fluctuate. Tapi untuk pengiraan saya letak 20% lah, senang nak faham. Kadang-kadang abang boleh dapat job, customer bayar RM6, tapi Grab tambah lagi RM1, RM2. So jadi negative commission. Nampak tak? Dia akan tambah kat cash wallet. Benda-benda tu memang agak rare lah. Paling tinggi 20% apa? Paling tinggi boleh lebih kalau dekat sangat lah. Tapi tak banyak lah beza dia. Dan setiap minggu hari Selasa atau Rabu akan masuk adjustment. Dia ada bahagian dekat Discover tu. Dia akan masuk adjustment tau. Dekat sini abang boleh check status kat sini. Alamat ni kena masuk. Malas kau nak masuk semua. Dia akan bagi tahu setiap minggu punya perbezaan. Kalau abang punya tambang baru ni merugikan abang, dia akan tambah balik duit. Macam tu. Itu baru punya. Jangan risau. Okey, kita tak banyak masa. Saya nak pesan, banyak kesalahan, paling banyak orang buat kesalahan. Sekejap kesalahan bila buat Grab ni, terutamanya orang baru dah boleh letak. Jangan buat don't.
Don't. Nombor 1, bagi driver lain pakai kereta. Guna kereta kita. Guna kereta untuk buat Grab lah. Guna nak pergi pasar beli cabai tak apa, buat Grab. Contoh, bapak yang buat Grab, bapak yang register Grab, dia bagi anak dia buat. Kau pergilah, bapak tak larat. Itu kesalahan besar, boleh kena ban. Nombor 2, pakai kereta lain buat Grab. Contoh, awak register hari ni kereta Myvi, tiba-tiba awak ada kereta lain kat rumah, malah pakai Myvi, pakailah kereta lain, kita beza. Awak buat Grab pakai akaun awak, tak boleh juga. Sebab apa dua ni tak boleh? Ingat tak saya cerita pasal insurans tadi? Pasal SOSO, GPA, e-hailing, dalam tu semua ada detail kita. Bila kita accident langgar tembok, apa pasal kereta lain ni yang register dengan Grab, kereta lain dah SOSO tak nak bayar, insurans semua tak bayar. Faham? Sebab tu semua kesalahan ni kalau buat boleh kena ban seumur hidup, tak boleh buat Grab dah. Okey. Bagi orang pakai akaun ni pun sama juga. Contoh, driver tu tak lulus bila nak buat Grab, mungkin ada background kan. Dia bagi suruh kawan dia register, kau register lah, nanti aku buat pakai akaun kau. Pun tak boleh. Satu customer komplain je habis, dengan awak dengan dia kena ban seumur hidup. Okey. Nombor 3, kesalahan paling besar dalam Grab adalah sexual harassment. Tiap-tiap kali kelas saya akan ingatkan ni. Gangguan seksual. Of course, meraba gangguan seksual. Merogol gangguan seksual lah. Memang kes polis terus lah. Tapi kena ingat bang, abang-abang semua mata kita, mulut kita teguran pun. Contoh kan, masuk-masuk member pakai mini skirt ke kebaya ke, dia cakap, wah cantik lah awak hari ni. Amoy naik kan. Itu pun dah kira gangguan seksual. Bau perfume, wah wanginya awak, itu pun gangguan seksual. Mata kita, ada orang lelaki dia just cermin pandang belakang tu nak tengok amoy. Pun kalau kantor itu kan gangguan seksual tu. Kalau dia komplain, dia orang ni tahu kita pandang dia orang, dia ada sixth sense. Okey. Kalau passenger nak duduk belakang, mentang-mentang dia pakai mini skirt, abang paksa duduk depan, itu pun gangguan seksual. Tapi kalau betul-betul dia nak duduk depan, abang tak boleh halang. Memang dia ada hak untuk duduk depan. Waktu tu abang tahan je lah mata kan, pandai-pandai lah. Memang kita sebagai lelaki ada banyak disadvantages lah dalam cerita ni. So saya sarankan bubuh, dia tak wajib bubuh dashcam luar dalam, tak wajib, tapi saya sarankan lah. Okay, lebih baik. Gangguan seksual, lepas tu berkasar dengan ni lah, berkasar dengan customer. Ini semua jangan buat lah. Kita marah-marah dia ke apa ke, jangan. Kalau boleh kita layan dengan tertib. Dalam buku ni pun nanti Puan Nazir akan sentuh tata tertib dengan passenger. Terutamanya kalau passenger tu OKU, nak tolong dia naikkan apa ni, wheelchair apa semua. Okey. So dengan ini kami, sebelum tu ada apa-apa soalan lagi tak? Kalau ada apa-apa soalan tu WhatsApp kami berempat je. Ambil nombor telefon kami Boleh? Okey. Saya serahkan kembali kelas kita kepada Encik Alif. Kita dah habis masa. Terima kasih kerana melayani kami Okey. Okey, terima kasih kepada penceramah. Berikan tepukan. Okey. Saya bagi pihak Istimewa Sosri dan juga calon-calon bakal mendapat PSB mengucapkan banyak terima kasih kepada Alfa dari dulu yang telah menyampaikan maklumat-maklumat yang penting sekali. Jadi apa yang boleh kita kata, semua kita ucapkan banyak terima kasih dan selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya. Okey. Berikan tepukan. Seterusnya semua mengikut saya pergi dekat luar untuk ambil gambar. Dan kita akan masuk kelas balik ke bawah 12.30. Semua dah masuk, baru kita akan mulakan kelas. Okey? Okey, Mat? Okey, jangan lupa WhatsApp kami Bye-bye. Okey. Bye-bye semua. Terima kasih. Okey.